hak puasa ni dia tak standard, tapi disokong oleh ulama-ulama tertentu macam Nawawi. Nawawi dia kata lebih rajih dan lebih bagus ialah kita bayar, kita berpuasa untuknya. Kerana kesahihan nas menggantikan puasa untuknya berbanding fidyah tu sendiri. Hadis pasal fidyah ni khilaf, sahih dan dhaif. Dan dia tidak ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Dia tidak top sahih lah. Adapun hadis berpuasa itu top sahih. Hadis yang saya baca tadi lah, Nabi kata sumi anha, kamu berpuasalah untuknya. Ya. Mak dia mati tinggal puasa, itu puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Nazar wajib kan. Jadi boleh tak aku puasa untuk ibuku? Nabi kata sumi anha, kamu puasalah untuknya. Jadi berpuasa itu lebih baik. Dan itu dipilih oleh Qurtubi hatta dalam fiqh Ramadan dia. Dia pilih tu. Dan saya yakinlah orang yang belajar detail bab ni, dia akan sokong berpuasa untuk si mati itu lebih baik membayar fidyah baginya. Tapi kita kata dua-dua tu option lah. Bukan senang nak suruh atau nak minta orang puasa untuk orang mati ni, betul tak? Nak puasa hak sendiri pun susah. Ni nak puasa untuk orang lain. Rasanya bayar fidyah tu lebih ringan lah. Mana-mana lah ya. Yang terbaik dari sudut fiqhnya, dari sudut hukumnya ialah berpuasa baginya. Tapi kalau nak bayar fidyah, itu juga pendapat sebahagian para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Cuma hak betul-betul standard based on hadis lah. Bukan based on majority minority, ialah berpuasa.